Semasa video ini direkod, harga minyak RON 95 tanpa subsidi adalah RM3.87 seliter. Harga diesel tanpa subsidi adalah RM6.02 seliter. Kuota budi 95 pun dah diturunkan daripada 300 liter ke 200 liter sahaja. Kereta di sebelah saya ni mungkin boleh jadi alternatif untuk anda. Katanya, kereta ni hanya menggunakan 3.6 liter sahaja untuk setiap 100 km. Ini adalah Vios HEV, sebuah sedan segmen B dengan tren kuasa hybrid. Vios HEV ni didatangkan dengan dua pilihan varian, Vios HEV dan Vios HEV GR Sport. Vios tanpa sistem hybrid iaitu varian G dan E masih lagi ditawarkan oleh UMW Toyota. Ini menjadikan jumlah keseluruhan varian untuk Toyota Vios di Malaysia sebanyak 4 varian. Melihat kepada varian HEV dan HEV GR Sport, pesaing terdekatnya cuma ada satu sahaja, iaitu Honda City E HEV RS, yang mana ia lebih mahal daripada kedua-dua varian Toyota Vios dengan tren kuasa hybrid. Sedan segmen B yang lain semua dikuasakan oleh enjin petrol sahaja. Baik, jom kita tengok bahagian luaran untuk Vios HEV ni. Sekali imbas dia tak nampak jauh beza dengan Vios yang bukan hybrid. Ada lampu jenis LED projector pada bahagian hadapan ni dengan DRL berbentuk L. Lampu signal pada bahagian hadapan ni pula menggunakan bulb jenis LED. Kalau untuk varian GR Sport pula, dia datang dengan rekaan bumper yang sedikit lain sikit dengan honeycomb mesh dan juga logo GR pada bahagian hadapan. Baik, jom kita tengok pada bahagian CC untuk Toyota Vios ni. Pada saya ni mungkin sedan segmen B yang paling cantik lah kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaingnya macam Honda City dan juga Nissan Almera, sebab dia datang dengan rekaan ala-ala fastback macam ni. Berbeza dengan pesaing dia macam Honda City dan juga Nissan Almera yang masih mengekalkan rekaan 3-box sedan. Yang paling dekat pun mungkin MG5 yang datang dengan rekaan ala-ala fastback ni. Rim dia sekali imbas nampak macam rim untuk Vios varian E, sebab dia punya saiz pun sebenarnya sama dengan varian E, 16 inci. Tapi kalau kita tengok dekat-dekat, sebenarnya rim dia ada lain sikit lah. Yang ini kita panggil Aero Wheels, dan tayar dia pula menggunakan tayar 195/60/16 Toyo Proxes CR1. Kalau untuk varian GR Sport pula, dia datang dengan rim bersaiz 17 inci dengan tayar Continental Premium Contact C. Unik untuk varian HEV ni adalah dia punya bootlit spoiler ni warna body. Kalau varian yang lain macam varian GR Sport Hybrid, varian G dan juga E, semua color hitam saja. Untuk varian HEV ni, chrome lining pada tingkap ni berwarna gelap sikit ataupun kita panggil dark chrome. Kalau untuk varian G, chrome lining dia bukan warna gelap, cuma warna chrome biasa sahaja. Dan untuk varian E, tak ada chrome lining ni. Lampu LED projector pada Vios HEV ni seluruhan dia bagus. Fungsi auto high beam dia pun cepat untuk respon. Bila tak ada kereta dari arah bertentangan, cepat je untuk dia high beam. Dan bila ada kereta atau motor dari arah bertentangan pun cepat untuk dia turn off high beam. Masuk ke bahagian dalaman, jom kita cerita apa yang membezakan varian hybrid ni dengan varian petrol yang biasa. First kali kita nampak dia punya skrin ni 10.1 inci. Dan skrin ni sebenarnya memang block kita punya view sikit lah dekat sini, dengan ada kamera ADAS dekat sini kan. So yang ini saya kurang berminat sikit. Steering dia untuk varian HEV ni sama sahaja dengan varian petrol, varian G dan juga E. Kalau varian GR Sport tu dia ada logo GR Sport di sini dan juga inserts berwarna hitam. Cuma untuk varian hybrid ni, varian HEV, tak kisah yang biasa ni ataupun GR Sport, dia tak datang dengan pedal shifter. Walaupun untuk hybrid biasanya kita panggil deceleration pedal lah untuk kita kawal dia punya regen braking semua tu. Jadi untuk varian hybrid ni dia memang tak ada lah. Satu-satunya varian yang ada pedal shifter adalah varian G. Selain tu, apa yang membezakan varian hybrid ni dan juga varian GR Sport, trim-trim yang kita nampak berwarna coklat ni pada dia punya dashboard dan juga door trim ni untuk varian GR Sport, dia ditukarkan kepada warna hitam. Headliner untuk GR Sport pun berwarna hitam juga. Dan apa yang membezakan dia dengan varian G dan juga E, dia ada ambient lighting dekat sini lah. Dan juga dia punya power button ni colour biru sekarang. Dia punya gear knob ni pun ada beza sedikit. Kalau untuk varian G dan juga E yang petrol tu, dia ada plus minus lah untuk turun gear ataupun naik gear walaupun dia CVT. Yang ini dia PRND
B. B ni adalah braking. Jadi kalau kita tengah nak turun bukit ke apa, kalau kita masuk kepada B, dia akan engine braking dan dia akan charge bateri hybrid dia ni lah. Dari segi dia punya build quality, atas ni semua hard plastik. Sini adalah soft touch, yang ni just macam satu padding sahaja. Hard plastik. Dia punya scroll ni pun biasa sahajalah. And dia punya aircon vent ni ada rasa macam kurang solid sikit lah. Okay, dari segi ergonomik pula, saya rasa ini antara yang terbaik juga. First kali dia punya steering ada tilt and telescopic function. Okay, tilt and telescopic. Dia punya seat pula, seat dia kita rasa kita duduk tu upright tau. Okay, ni saya duduk secara ni paling tegak saya duduk lah. Okay, and then dia punya center armrest ni tinggi tau. Center armrest yang tinggi ni sebenarnya dia bagi kita duduk secara santai jugalah. Contohlah kita tengah idling ke apa, kita tengah berehat kan, bila kita duduk tu nampak tangan saya kat mana. Tapi ada kekurangan juga untuk center armrest yang tinggi macam ni. Apa kekurangan dia? Nampak ni, saya punya ruang kaki ni, lutut saya ni memang sentiasa berlanggar lah dengan dia punya center armrest ni. Tapi nasib baik dia ada macam satu soft padding lah dekat sini. Okay, jadi kalau anda nak drive secara santai sikit ke, ataupun anda nak berehat kan, kalau kita nak slouching sikit tu, kaki kita tu memang sedikit mengganggu lah. Dari segi ruang simpanan pula, yang ni bijak juga dekat dia punya center armrest ni ada macam satu cup holder, kita tolak je. Alright, lepas tu dekat dia punya door cards ni pun ada satu ruang simpanan juga dekat sini. Bawah ni pun kita boleh letak botol dan maybe kita punya smart tag lah. Okay, bawah ni pun ada satu lagi ruang simpanan, tapi biasanya ruang simpanan dekat sini akan ada wireless charger kan. Tapi wireless charger dia bukan dekat sini, tapi dekat dalam armrest ni, dan dia ada clip. Alright, lepas tu ada kecil je ruang simpanan dekat sini, biasanya orang letak kunci sahajalah. Okay, jom kita tengok dia punya glove box pula. Saya rasa glove box dia ni tak adalah besar sangat. Kalau kita bawa masuk, ini maintenance schedule tak dalam ni pun dah hampir penuh dah sebenarnya, tak banyak barang lah. Dan dia tak ada damper. Saya rasa masa Vios ni baru-baru keluar, bukan saya sahajalah yang skeptical. Sebab dia punya steering wheel, dia punya button, dia punya gear knob, semua sangatlah familiar dengan satu jenama nasional tu. Tapi tak pelik pun, sebab memang Toyota minta Daihatsu buatkan kereta ni, dan Daihatsu pun memang dah bersama dengan jenama nasional tu since day one lagi. So dia punya steering wheel, dia punya button-button ni memang banyak yang familiar lah kalau anda memang pengguna kereta nasional yang saya tak naklah sebut kan. Dan saya rasa kalau kita bandingkan dia dengan pesaing utama dia, seteru utama dia, Honda City RSE HEV, yang ini dia nampak kurang premium sikit lah. Okay, macam Honda City tu punya scroll untuk aircon ni pun dia ada bunyi yang sedap tu kan. Yang ini dia tak ada bunyi sangat pun lah. Okay, button-button dia semua rasa kurang premium sikit lah kalau nak dibandingkan dengan Honda City RS. Baik, sekarang jom kita tengok dia punya screen infotainment ni. Dia datang dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ada Bluetooth, media, phone connection. Connection ni phone connection sahajalah. Right. Lepas tu apa lagi yang dia ada? Apps. Okay, dia ada voice command. Tapi voice command ni hanya untuk dia punya head unit ni sahaja. Okay, contoh macam radio ke, Bluetooth, pause, call number. Lepas tu dia ada setting. Setting ni macam kita nak adjust dia punya brightness, jam, language. Sebelah ni just ada dia punya widget. Okay, ada waktu. Lepas tu kalau kita nak mute audio, tak banyak sangat benda dekat sini lah. Dan kita boleh akses dia punya PVM juga, Panoramic View Monitor. Saya rasa dia punya kamera ni boleh diperbaiki lagi lah. Alright, tu kita boleh tukar-tukar colour juga. Nak colour hitam ke. Nampak? Dia punya screen responsiveness ni pada saya kurang baik sedikit lah. Okay, dia kurang baik sikit. Sebab kalau saya tekan tu kadang-kadang dia lambat. Kadang-kadang kita nak kena tekan 2-3 kali
Dan skrin ni dia memang mengganggu kita punya view lah ketika memandu. Okay, yang ini dia tinggi sangat dia punya skrin ni. Okay, jom kita tengok instrumen cluster untuk Vios HEV ni. Sebab variant HEV dan juga HEV JR Sport, dia punya instrumen cluster ni berbeza sedikit berbanding variant G dan juga E. Jadi dekat sini kita boleh nampak sama ada enjin ataupun bateri yang menggerakkan roda. Dan semasa kita memandu pun kita boleh tahulah sama ada bateri ataupun enjin yang menggerakkan kereta ni. Okey, sebelah ni ada message. Message ni bukan message daripada phone kita Message ni kalau kata macam hybrid battery low ke apa, dia akan keluar dekat sini. Lepas tu kita boleh setting juga dia punya brightness. Bawah ni ada time and date. Lepas tu design. Design ni kita boleh pilih ni display 1, display 2, display 3 dan juga display 4. Okey, display setting ni kita boleh pilih sama ada nak on indicator untuk eco tu. Okey, ini beberapa fungsi yang dia ada. Alright. Lepas tu buzzer kita boleh pilih lah sama ada nak paling kuat ataupun paling rendah. Lepas tu lane departure warning, front vehicle departure alert. Lepas tu turn signal tone. Turn signal tone ni pun kita boleh pilih nak bunyi macam mana. Okay, ni bunyi nombor 2. Ni bunyi nombor 1. Dan ni bunyi nombor 3. Dan EV driving ratio. Maksudnya daripada saya mula-mula start engine tadi, 78% daripada pemanduan saya adalah menggunakan EV driving. Okey, awal-awal video tadi kita ada sebut tentang dia punya rekaan fastback kan. Rekaan fastback ni daripada luar memang cantik, tapi bila masuk kat bahagian dalam dia mengorbankan ruang kepala. Okey, ni saya punya ruang kepala ni memang dah tak ada lah. Memang rambut saya dah terkena dah. Dan tinggi saya 185 cm. Kerusi pemandu ni saya dah adjust kepada posisi pemanduan saya. Okey, memang saya punya lutut ni dah terkena lah dengan kerusi driver ni. Ruang kaki pula, kaki saya masih boleh masuk ke bawah kerusi driver ni. Dan dia punya dockats ni agak tinggi juga Jadi kalau kita nak letak tangan macam ni, boleh lah. Dia masih lagi rasa santai lagi lah. Cuma dia punya tingkap ni, okey, biasanya kereta-kereta lain dia punya tingkap ni lagi tinggi daripada mata kita tau. Okey, so kalau kita nak tengok luar ke apa, senang lah. Yang ini dia macam, mata saya ada dekat sini. Ni sekarang ni saya tengah duduk tegak ni. Okey, mata saya ada dekat sini. Dan dia punya tingkap ni lebih rendah sikit. Macam dia nampak claustrophobic sikit lah. Dan dia punya center tunnel kat tengah ni agak tinggi juga sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan Vios pre-DNGA, sebelum adanya platform DNGA ataupun sebelum Vios ni menggunakan platform DNGA, dia punya lantai ni memang flat sahajalah. Jadi sekarang ni kalau nak duduk 3 orang di bahagian belakang ni, yang duduk tengah ni memang dia kurang selesa sedikit lah. Dari segi ruang simpanan pula, dia ada satu, ni memang kita tahulah dia cup holder memang bulat dia kat sini. Kalau kita letak botol 1.5 liter ni dekat sini, okey, dia tak boleh muat. Alright, dia memang tak boleh muat. Tapi dekat bawah ni pun ada satu lagi ruang simpanan, tapi yang ini kecil saja. Dari segi ergonomik pula, untuk bahagian belakang ni memang kurang selesa sedikit lah berbanding bahagian depan. Okey, kita punya support pada bahagian belakang ni masih okey lagi, cuma kita rasa agak sempit jugalah. Tapi mungkin disebabkan ketinggian saya. Kalau anda sedikit rendah, mungkin tak ada masalah sangat benda ni. Okay, and dia punya backrest ni kita tak boleh adjust Backrest ni dia tak boleh nak adjust. Dan seat ni pun kita tak boleh nak rebahkan untuk ruang boot yang lebih besar. Okay, yang cuma kita boleh adjust ni adalah dia punya headrest dekat sini. Kapasiti boot untuk Vios HEV ni adalah 460 liter, 15 liter lagi kecil daripada Vios G dan juga E. Saya dah cuba letak satu suitcase yang besar dan satu suitcase yang kecil. Boleh nampak lah masih ada lagi ruang untuk barangan lain sebenarnya, tapi ruangan boot dia ni tak adalah lebar mana. Sebab pada boot belakang ni ada bateri 12 volt. Dan dekat bawah lantai boot ni pun ada full size spare tyre. Kalau sebelum ni masa Vios generasi keempat ni baru keluar, ramai yang komplain tak ada spare tyre kan. Sekarang ni untuk variant hybrid pun Toyota bagi full size spare tyre.
Okey, jom kita cerita tentang dia punya train kuasa. Okey, jadi ada dua punca kuasa untuk Vios HEV ni. Pertama sekali dia punya enjin. Enjin ni menghasilkan 91 PS dan 121 Nm torque. Dan juga motor elektrik dia menghasilkan 81 PS dan 141 Nm torque. Jadi combine power output yang kita dapat adalah 111 PS. Saya dah bawa kereta ni untuk beberapa hari, jadi saya dah faham lah macam mana operation sistem hybrid dia ni. Ada dua perkara yang determine sama ada motor ataupun enjin yang menggerakkan kereta ni. Yang pertama sekali adalah kita punya throttle input, dan kedua adalah kita punya speed. Tapi bergantung pada bateri dia juga, sebab bateri dia tak besar pun. Jadi disebabkan bateri dia ni kecil, kadang pada kelajuan yang rendah pun enjin akan support untuk gerakkan roda kereta ni lah. Dia ada butang EV mode juga dekat sini. Cuma EV mode ni kalau bateri dia tengah low, macam mana kita nak tahu bateri dia tengah low ke tidak? Okay, dekat meter ni dia ada tunjuk status bateri lah. Sekarang ni bateri saya ada 6 bar daripada 8 bar. Biasanya kalau dia ada bawah daripada 4 bar tu, memang dia tak bagilah kita masuk ke dalam EV mode. Dan pada kelajuan yang rendah pun enjin still akan support untuk menggerakkan roda. Dan EV mode ni memang bukan boleh bergerak jauh sangat pula. Okay, saya pernah cuba, saya start daripada rumah saya tu, belum masuk jalan besar pun lagi. Jalan dekat kawasan perumahan tu saya rasa dalam 2 km macam tu, dia dah keluar pop-up dah. Dia tulis dekat situ EV mode deactivated. Sebab apa? Sebab bateri dia low. Dan transition daripada bateri dan juga enjin tu, maksudnya daripada kelajuan rendah dia guna bateri, lepas tu bila kita tekan je lebih sikit, enjin yang akan masuk kan. Transition tu pada saya dia lancar. Cuma ada satu-satu masa lah, waktu kita tengah idling ke kan, ataupun kita tengah berhenti dan waktu tu bateri dia low, enjin tu akan masuk dan bunyi dia tu agak kuat jugalah. Dan kadang-kadang waktu kita baru start enjin kan, dia akan ada bunyi-bunyi sikit lah pada sistem hybrid dia. Dia macam bunyi ketak-ketak-ketak. Saya pun tak sure bunyi apa, and saya pun tak pasti sama ada sistem hybrid Toyota ni memang macam ni ataupun unit yang saya dapat ni sahaja yang ada bunyi-bunyi macam tu. Dari segi ride and handling untuk Vios HEV ni pula, pada kelajuan yang rendah dia cukup selesa untuk pemanduan dalam bandar. Tapi kalau anda nak laju sikit, Vios HEV ni masih rasa firm dan tegak. Sistem gantungan dia ada rasa lembut sikit, tapi tak adalah sampai membuai. Masih ada rasa yakin pada kelajuan yang tak terlalu tinggi dan jalan yang berliku-liku. Dan ada dua faktor yang membuatkan Vios HEV ni best. First kali adalah dia punya steering. Berat steering dia just nice je. Dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Kedua adalah dia punya seat. Seat ni walaupun bukanlah sport seat ke semi bucket seat ke, tapi seat dia cukup sportif. Cuma dengan sistem hybrid ni dia taklah selincah Vios tanpa sistem hybrid. Vios generasi sebelum ni pun rasa lagi nakal sikit. Untuk Vios HEV ni bukanlah yang paling sporty, tapi antara yang seronok juga sebenarnya untuk dipandu. Sekarang jom kita test dia punya NVH pula. Saya nak bagi anda dengar macam mana transition daripada bateri kepada enjin. Jadi mic ada dekat sini. Okay, so sekarang saya bergerak pada kelajuan yang rendah sahaja. Dan sekarang ni memang bateri sahaja yang menggerakkan kereta. Dekat display instrument cluster ni pun dia ada tunjuk siapa yang menggerakkan. Okay, ni sekarang enjin dah masuk. Sebab apa? Dia ada macam naik bukit sikit kat jalan ni. Jadi pada bukit-bukit ni memang elektrik motor tu tak boleh sorang-sorang buat kerja lah. Enjin tu memang kena ada juga. Okay, sekarang ni enjin dah masuk. Jadi boleh dengar bunyi angin tu tak ada sangat, tapi ni bunyi jalan lah. Okay, sebab jalan ni sebenarnya dah lama tak turap ni. Okay, dah putih-putih dah ni. Kita floor dia. Alright. Okay, pada kelajuan yang tinggi baru kita dengar lah bunyi angin tu kan. And saya dah bawa kereta ni lalu dekat atas highway dah beberapa kali juga. Bunyi angin tu dia start kuat pada kelajuan 110 ke atas lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, bawah daripada tu masih boleh diterima lagi. Dan NVH dia pada saya antara yang terbaik juga sebenarnya. Dan Toyota Vios generasi keempat ni dibina atas platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan platform DNGA ni adalah platform yang modular. Jadi bila modular tu, banyaklah part yang boleh dikongsi dengan model-model yang lain.
Okey, dia ada juga DNGA A, DNGA B. Okey, macam produk Azia tu dibina atas platform DNGA A, yang ni dibina atas platform DNGA B lah. Seterusnya, adakah Vios Hybrid ni lebih jimat minyak daripada Vios petrol yang biasa? Okey, saya ada buat dua percubaan lah untuk 100 km. First percubaan saya dapat 5.9 liter per 100 km. Okey, tapi percubaan pertama ni sebab trafik memang sangat-sangat perlahan lah. Ni minggu orang buat open house lagi ni. Dan saya tak puas hati, saya buat lagi sekali. Dan kali kedua ni baru trafik tu lancar sikit lah. Jadi boleh kata dalam 60% daripada perjalanan 100 km tu adalah atas highway, dan pada kelajuan highway juga 100 ke 120, dan ada a few overtake juga 130, 140. Ada juga lalu jalan-jalan bandar dan saya dapat 4.3 liter per 100 km. Okey, akhir sekali kita cerita tentang dia punya sistem keselamatan. Okey, Vios HEV ni dia ada adaptive cruise control with stop and go. Pada saya dia punya adaptive cruise control tu agak tenang. Dia taklah kelam kabut sangat ke apa. Kalau kita depan untuk emergency brake, dia still boleh apply brake dengan tenang. Dia tak adalah gopoh sangat ke apa. Cuma dia punya sistem lane keeping assist ni susah sikit nak percayalah. Okay, so secara kesimpulan, Vios Hybrid berbaloi ke beli Vios Hybrid ni berbanding Vios petrol yang biasa? Kalau anda nak Vios yang lebih powerful, dia just slightly more powerful sahajalah. Tapi kalau anda nak Vios yang lebih jimat minyak, yang ini memang berbaloi lah Vios Hybrid ni. Baik, itu sahaja yang saya boleh kongsikan dengan anda tentang Toyota Vios HEV. Semoga info yang saya bagi dapat membantu anda untuk membuat pilihan yang lebih tepat untuk membeli kereta. Jika anda suka video ini, boleh tinggalkan like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita automotif terkini serta panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.